Okay, next destinasi kami mencari nasi kaumuk. Sebab orang kata ayam goreng dekat sini sedap. Jom kita cuba. Betul? Ada ke bagi? Kena ronda depan sikit. Dah right jauh-jauh masuk Thailand, takkan nak diet pula kan? Balik sekejap lagi lah, kita insaf lah. Yang ni nasi kaumuk. Ayam goreng dia betul lah sedap, juicy di dalam, rangup di luar. Yang ni somtam telur masin. Kita order juga otak-otak seafood. Macam mana ya nak describe rasa dia? Otak-otak seafood ni dia dimasak dengan santan dan cili. Kuahnya pekat, lemak-lemak pedas macam tu. Lepas tu dihidang dalam kelapa muda. Air kelapa muda tu dibagi kat kita sekali tau. Alhamdulillah, dah kenyang lepas makan. Kami terus menuju ke Downtown Studio nak beli souvenir sikit untuk anak-anak. Kedai dia betul-betul lucu. Kalau tak ada ni kita